first kita buat sama panjang, pinkan dekat bawah dagu. Okay. Kemudian yang panjang sikit ni kita lipat dia seperti kipas. Kemudian pinkan dekat bahagian bahu. Okay. So sebelah lagi sama juga, kita tarik sikit. Pin juga dekat bahu kiri. Kemaskan. Kalau nak lagi kemas, pin ke bahagian kiri dan kanan. Okay. Dah siap.